Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan saya amat terima kasih kepada pihak Universiti Malaysia Kelantan, cabangan Bacok kan. Panggil kampus Bacok. Masjid Ul Albaq ni sebenarnya dulu nama Masjid Kayu. Jadi bina tahun 2009 lah, penghujung 2009 dan siap penghujung tahun 2010 dan mula digunakan pada 4 bulan 7 2011, hari Jumaat mula-mula sekali. Masa itu kita guna. Kemudian setelah dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin, dia beri nama Masjid Ulul Albaq. Dirasmikan pada 12 hari bulan 2 2012. Berkonsepkan warisan seni bina Negeri Terengganu, sebuah istana lama seni bandar Melayu bercirikan berkonsepkan keislaman. Dia dah kita tengok daripada jauh pun kadang-kadang orang kata ni muzium ke perpustakaan ke apa dia tak? Kalau tak ada menara tinggi tu bertukar tu. Tak, daripada jauh kita tengok tak. Sebenarnya masjid ni dibuat ni sebab sebelum ni ada masjid tepi jalan tu. Sebelah tu ada kolam situ tu. Masjid batu situ. Masjid tu cuma dapat mengisi jemaah seramai 350 orang saja. Jadi kalau musim perayaan, musim-musim kita buat aktiviti atau program-program besar, maka kena buat pasal kemah luar kan. Tak ada tempat duduk. Dan pertambahan penduduk di daerah Besuk ni dia cepat meningkat kerana pembinaan taman-taman perumahan yang baru, kemudian tentera udara tu, teri kedak tu. Waktu 1000 orang tu dia punya staff dia tu. Tapi yang duduk di kota tu hanya berapa ratus orang saja. Yang lebih-lebih tu bagi duduk di sekitar sini, sewa rumah sini. Jadi menyebabkan peningkatan penduduk di daerah Besuk lah. Pada waktu itu, pada tahun 2009 tadi, kebetulannya Menteri Besar Terengganu, orang Besuk. Dan dia pernah memegang jawatan Menteri Pengajian Tinggi Malaysia, Menteri Besar Terengganu. Dan juga sebelum ada tu lagi dia pegang sebagai keusahawanan Malaysia, pernah pegang juga. Jadi dialah yang bagi ilham untuk membuat satu masjid baru yang lebih besar lagi. Kalau waktu 350 orang, dia nak lebih besar lagi supaya masjid ni dapat menampung semua penduduk yang ada sekitar ni. Tetapi dia nak ada kelainan sikit dengan masjid-masjid lain lah. Sebab itu dia panggil arkitek dan pemukir-pemukir. Sebab Besuk ni terkenal dengan daerah pemukir di Kapal Raja. Kalau adik-adik pergi, adik tengoklah. Kapal Raja tu kat stesen minyak pelatihan tu ada balas seni ukir situ lah. Masjid ni diperbuat daripada kayu cengar lah. Kayu cengar 80%. Bukan 100% dah. 80% saja. Lepas tu yang selebihnya kayu balau dan ada jenis lagi kayu, saya tak ingat nama kayu apa. Dan sekarang ni masjid ni dia dapat memuatkan 1,500 jemaah. Tadi 350, sekarang ni boleh muat 1,500 jemaah. Jadi dah besar lah, alhamdulillah. Dan masjid ni buat kayu cengar ni dia tidak menggunakan paku. Dia menggunakan keadaan dipanggil tebuk pasak. Tebuk pasak ni maksudnya kalau ada lubang, dia korek-korek lubang antara tiang dengan ni, dengan nyamuk bawah ni, dia masuk kayu, dia ulak macam ni, dia masuk pasok. Dia panggil tebuk pasak. Dia tebuk lepas tu dia pasok. Sebagai menggantikan paku lah ni. Menggantikan paku. Ni baru ni nak masuk 15 tahun baru ni masjid ni. Nak masuk 15 tahun. Dan masjid ni tidak menggunakan ekor ni, masjid ni tak ada ekor. Bawah ni bilik bawah ni ada ekor, atas tak ada ekor. Bawah ni ada ekor ni pasal bilik ni bilik untuk mesyuarat, bilik untuk macam orang banjir ke apa-apa yang ada lah ni banjir, pusat pemindahan banjir tu hari yang besar tu hari kan. Tahun 2000 berapa? 2021 lah banjir. 22 lah, 300 orang lebih pindah banjir kat sini. Penduduk sekitar ni lah. Dia orang perempuan tidur dalam ni, orang lelaki tidur atas. Kat beranda-beranda luar orang lelaki tidur situ. Sebagai pusat pemindahan banjir kat sini lah. Sebab dia tinggi, dia tambah tanah kan. Bukan sama parah dengan jalan kayu, malah sama parah jalan raya tu malah. Dia tambah tinggi. Dan dia merupakan mercu tanda daerah Besuk lah untuk Bandar Jetih. Kemudian dia merupakan masjid pelancongan. Masjid pelancongan di Besuk ni, kita ada masjid ni satu, dipanggil Masjid Lapan Kubah. Dipanggil Kampung Lapan Kotak. Kat Lelatan tu. Masjid Lapan Kubah yang mana kubahnya macam masjid-masjid terdapat di Moskow, Rusia lah. Ada 8 kubah. Dan seni juruki ataupun
pengukir terkenal di daerah Besut ni, nama dia Wan Mustafa bin Wansu lah. Tapi beliau telah meninggal dunia lah. 2 tahun lepas dia meninggal dunia. Dan banyaklah dia punya ukiran-ukiran yang terdapat di masjid ni yang telah dikata orang diilhamkan oleh beliau. Dipanggil seni ukir Songket Terengganu. Songket Terengganu bila tadi naik tangga tu yang ada ni pagar ni panggil Songket Terengganu mana? Yang ni mohon Songket Terengganu mana? Songket Terengganu. Kalau tengok dinding, bolak dinding sama ada di tandah ke, dinding tempat solat atas ni pun ada dipanggil janda berhias. Ukiran janda berhias. Janda berhias. Kemudian pintu-pintu utama kita kat atas tu, tengok atas ada pintu tu dipanggil ukiran awal lara. Awal lara. Kemudian ukiran ayat-ayat Al-Quran ada di pintu masuk masjid lah. Nak masuk di masjid tu ada ayat Al-Quran atas tu, doa masuk masjid, tu doa keluar masjid ada kat situ lah. Kemudian ukiran di kepala tangga. Kalau dia naik tangga tadi, atas sekali tu pasti ada kepala tangga tu. Bentuk macam kepala penyu. Kepala penyu bagi turun dia macam berombok. Berarti masjid ni berada di negeri Terengganu lah. Ya, moskop dia lah penyu dulu kan. Moskop dia penyu dulu. Dan masjid ni ditakbir oleh 16 ahli jawatankuasa. 16 ahli jawatankuasa yang dilantik oleh pejabat agama daerah Besut lah. Dan saya sebagai setiausaha kat sini lah. Masjid ni merupakan kata orang tempat pelancong-pelancong singgung. Pasal lalu kan tepi jalan kan. Dan beliau ingin melihat sendiri bagaimana bentuk pembinaan masjid kayu. Sebab di daerah lain memang tak ada. Rasa-rasanya di Terengganu sini yang ada. Kalau di Kelantan ada. Di Lampuri ada, kapal laut ada. Dan kami terpaksa menerima lah sebab ini adalah masjid pelancongan. Orang bukan non-Muslim pun maju juga melawat kat sini. Daripada Perancis, daripada mana kata-kata lah ada, daripada Thailand ada, Indonesia apa ada, Singapura pun ada. Tetapi bila kehadiran mereka ni, maka kita ada ahli jawatankuasa koh lah yang memberi taklimat kepada beliau. Dan kita ada peraturan lah kepada mereka yang bukan Islam tu mari melawat masjid kita ni, kita ada peraturan. Ada SOP dia lah. Tak boleh semena-mena dia mari sini, kalau hak kurang tu rambut terbuka tak boleh. Jadi kita ada pakaian di sini untuk menutup aurat semua kali lah. Macam hak lelaki kalau Cina pakai luar pendek tak boleh. Bagi gini haji tak boleh. Kita tak benar. Kita ada pakaian kain pelekat dan sebagainya, jubah dan sebagainya. Dan tempat-tempat yang mereka boleh lewati bukan semua. Tempat-tempat semaya kita datang kita tak beri. Cuma just sekitar luar tu kan. Naik atas beranda tu, you boleh pusing keliling gini ya. Dalam tak boleh masuk, kita tak benar masuk. Jadi masjid ni masjid pelancongan dan kita kena jaga bila pelancongan ni kena jaga dia punya itulah fasiliti yang ada di masjid ni, terutamanya sekatan tandah lah kan. Untuk makluman nanti kita sini kuliah tiap-tiap malam dia kuliah. Berkuliah ni kata-kata daripada Besut ada, Kelantan pun ada. Kadang-kadang kita jumpa juga daripada luar-luar lah. Macam Dr. Ridwanti Abdullah pensyarah di Kuzala ni, Dr. Farid Rabi kita panggil. Lepas tu daripada Perak kita panggil. Kata-kata kita panggil juga lah. Masjid kita ni kita nak menggalakkan supaya mudah-mudi belia-belia orang-orang semacam adik ni hadir sini, kita buat makanan tiap-tiap malam sini. Saya nak tanya berapa kos pembinaan masjid ini? 12 juta. 12 juta. 12 juta. Yang kedua tu berapa lama tempoh masa digunakan untuk membuat hampir 2 tahun. 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Dan untuk makluman adik juga, atap di atas tu, atap batu atas tu, itu order daripada Thailand. Patut. Waktu tu tak ada lagi di Malaysia. Di Thailand yang ada. Itu terpaksa kena order daripada Thailand lagi. Patut. Itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.